Okay, Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak mancing kat sungai ya. Ini perambut yang aku gunakan. Perambut mata satu dan lain tu aku masukkan je macam ni menggunakan umpan roti. Jom aku cangkuk umpan roti ya. Cara aku orang cangkuk umpan roti macam ni ya. Cangkuk satu dulu. Lepas tu masukkan dekat sini. Satu. Aku gunakan 4 mata ya. 2. So 3. Lepas tu aku akan gulung mata ni, roti ni. Okey. Picit-picit tepi-tepi ya. Okey macam tu. So arus pun tak laju, kita gunakan batu lalung besar ni sudah. Kita try ya. Hari pun dah nak hujan ni. Hari pun nak hujan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Try ya. Try. Santai, buat santai, buat santai. Buat santai. Buat santai. Harap ada. Harus agak laju ni. Umpan terapung. Akhirnya ada juga strike. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Ui, lampam besar. Lampam besar ya. Ui, lekat di belakang je. Lekat belakang je ni. Ajeng. Patutlah kuat. Lekat belakang. Tak, tak meluk. Lampam besar geng. Lampam Jawa. Bapak saya. Saiz dia. Memang padu saya. Saiz dia. Memang lampam Jawa geng. Menggunakan umpan roti geng. Daripada tadi ya, duk ragut. Akhirnya naik juga. Oi. Masuk ke bawah. Habis betul. Ikannya ada. Lepas lu. Ikannya ada. Ui. Ikannya ada. Ikan ada. Mau nak pergi ambil dalam. Ikannya ada lagi. Aduh sayang. Ikan apa tak tahu geng. Besar weh. Tarik dari Bangkok Road je ni. Dia dah masuk ke bawah, aku lambat sikit. Video live. Ikannya dah tu. Bawa. Ikan tu tarik tu. Mana? Basah? Putus.